Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Dani bin Zulkifli dan saya Nik Haikal bin Mat Razali. kami akan membentangkan RPH, simulasi serta refleksi terhadap RPH ini. Okey. Bangun Selamat murid-murid. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, duduk. Okey murid-murid. Macam mana hari ni, sihat ke semua? Sihat cikgu. Sihat, alhamdulillah. Okey. Kamu semua tahu tak apa yang cikgu nak buat hari ni? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, kalau cikgu buat macam ni, kamu rasa itu cikgu buat haiwan apa tu? Harimau. Salah tu, Arif. Dia macam besar sikit, Arif. Dia harimau ni dia duduk. Saya cikgu ni macam berdiri. Salah, gajah pun duduk kaki dua. Beruang. Betul, sebab Arif tengok kat depan je. Okey, kita ada beruang. Jadi, cikgu buat macam tu tadi sebab cikgu nak kita baca buku Kembara Pak Beruang dan ada lagu yang cikgu bawa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid dah sedia? Dah. Buku Watak Cerita Pak Beruang, Si Tupai dan Si Anak. Jom kita nyanyi lagu dulu, okey? Nyanyi sama-sama, kuat sikit suara. Tu Pak Beruang lah. Dia nak ke mana tu? Dia nak ke mana tu? Jom kita pergi tanya. Hai Pak Beruang. Hai Didi, Nana, Jojo. Pak Beruang. Pak Beruang nak pergi mana? Pak makan, cari makan, sedang lapar. Kami nak ikut boleh? Jom. Alright. Pak Beruang buat apa? Buah arang untuk dimakan. Pak Beruang jangan ke siapa? Ini wawa sahabat saya. Pak Beruang ini madunya. Terima kasih, oh sama-sama. Pak Beruang sedang tangkap apa? Tangkap ikan, buat bakalan. Pak Beruang, jom kita kira. Berapa ikan yang kita ada? 2, 3, 4. 4 ikan. Pak Beruang tak pergi mana? Pak Beruang balik rumah dari dalam hutan. Pak Beruang kawan-kawan, terima kasih. Lain kali, datang lagi. Pak Beruang sama-sama. Lain kali, ini kembali. Lain kali kami kembali. Okey, dah selesai kita menyanyi tadi. Kamu semua dah tahu apa yang cikgu nak ajarkan? Belum cikgu. Belum, tak apa. Sekarang ni, cikgu nak kamu semua ambil satu kertas yang cikgu sediakan. Ambil satu kertas. Okey, kamu semua ambil satu kertas yang cikgu sediakan. Satu. Okey. Cuba kamu baca apa yang cikgu tulis kat kertas tu. 3 kesalahan kata. Agak-agak apa yang cikgu nak ni? Cikgu nak suruh kami cari kesalahan. Tepat sekali, Arif. Okey, kat depan ni ada buku, iaitu buku Pak Beruang. Kalau ayat kat depan ni, Arif rasa ada tak kesalahan kata? Di sebuah Jom kita sama-sama baca, nak tak? Boleh? Okey. 1, 2, 3. Di sebuah hutan yang aman, tinggal seekor beruang yang bijak bernama Pak Beruang. Ada kesalahan kata tak? Saya tak tahulah cikgu. Kalau yang ni tak ada. Okey murid-murid, cikgu nak kita baca muka surat seterusnya ini. Jom sama-sama kita baca. Pak Beruang melihat satu papan tanda yang tersalah ejaan. Okey Arif. Okey Haikal lah. Cikgu nak kamu baca apa yang ada kat papan tanda tu. Dilarang membuang sampah-sampah di kawasan taman. Kamu jumpa tak kesalahan kata dalam tu? Saya rasa
Sampah-sampah cikgu. Sampah-sampah. Kenapa tu Haikal? Sebab sampah tu dah banyak. Tak banyak. Tapi perkataan tu digandakan. Kesalahgunaan tanda sepang. Okey Haikal. Jadi, apa yang cikgu nak kamu buat? Cikgu dah bagi kamu kertas kan? Kalau kamu ni cikgu dah bantu kamu untuk cari satu kesalahan kata. Jadi cikgu nak kamu tulis dulu. Tulislah dulu yang kita dah jumpa ni sama-sama ni. Yang kedua dan yang ketiga, cikgu nak kamu cari sendiri. Okey? Okey. Di muka surat seterusnya, cikgu nak kamu cari satu kesalahan bahasa dalam muka surat ni. Okey? Jumpa tak? Kalau jumpa, tulis dulu. Nanti baca sama-sama, okey? Cikgu. Okey, murid-murid. Cikgu nak kamu baca apa yang ada dalam petikan ni. Sama-sama kita baca, okey? 1, 2, 3. Dalam perjalanan kepada pekan, Pak beruang lalu di hadapan taman permainan kanak-kanak. Ada yang janggal tak? Ada cikgu. Ada? Okey. Saya rasa kepada tu salah kan cikgu? Oh, iya ke? Kalau macam tu, cikgu nak kamu tulis dululah. Apa yang kamu dah jumpa ni, nanti cikgu tanya kat akhir buku ni, okey? Nanti cikgu. Okey murid-murid, sekarang serahkan kertas-kertas tersebut kepada cikgu. Nanti cikgu semak dan cikgu bagi markah masing-masing, okey? Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey murid-murid. Cikgu ada sediakan satu permainan yang bernama Detektif Beruang. Wah. Aku ni cikgu. Okey. Siapa pernah main bingo? Saya. Permainan ini sama sahaja dengan permainan bingo tersebut. Cara bermainnya, lengkapkan kad nombor pelajar dengan nombor 1 hingga 25. Kemudian, pelajar perlu baca petikan yang diberikan dan fahami setiap isi yang ada di dalam petikan. Dan seterusnya, pilih satu nombor yang dipaparkan, kemudian jawab soalan yang diberikan. Kumpulan yang dapat habiskan perkataan bingo akan dikira sebagai pemenang. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, Jom cikgu. Okey, 1, 2, 3. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Beruang merancang satu pengembaraan bersama rakan-rakannya di dalam hutan. Hari ini kita akan menjelajah hutan yang luas ini, kata Pak Beruang dengan penuh semangat. Kawan-kawannya iaitu arnab, tupai, kancil dan kura-kura. Okey murid-murid, sebelum tu cikgu akan edarkan satu kertas dan kertas ini pelajar perlu menulis jawapan yang betul dan jika soalan itu betul, pelajar perlu bulatkan nombor yang terdapat pada kotak bingo berdasarkan nombor soalan. Okey. Baik cikgu. Boleh cikgu. Ni. Terima kasih cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Betulkan kesalahan dalam ayat berikut. Tupai melompat dari satu dahan kepada dahan yang lain. Saya cikgu. Okey, Dani, silakan. Jawapan dia adalah tupai melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Betul tak cikgu? Okey, kita tengok jawapannya. Tupai melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Okey, betul. Bagus, Dani. Cikgu, saya kena tanda kat nombor 1 ni ke cikgu? Ya, Dani. Kalau Arif boleh tanda juga ke kat nombor 1? Tak boleh sebab Harik dah lambat, tak jawab. Jadi saya je lah boleh. Macam tu. Apalah macam tu. Okey, soalan yang seterusnya. Mari kita berehat di sini, Pak, kata Beruang. Apakah kesalahan kata yang terdapat dalam ayat tersebut? Saya cikgu. Okey, Dani. Gambar ayat. Okey, Kak Dan. Di sini. Maksudnya jarak. Okey. Saya cikgu. Okey, Dani, silakan.
Di sini cikgu. Okey, kita tengok dulu jawapannya. Di sini, betul. Lagi. Berikan tepukan kepada Dani. Kura-kura berkata bahawa dia merasa sangat penat. Saya lagi cikgu, saya. Okey Dani, silakan. Saya rasa merasa tu patut ditukar berasa. Okey, kita tengok dulu soalan jawapannya. Yeay, Kura-kura, ya betul. Dalam petikan tersebut terdapat perkataan best. Apakah perkataan bahasa Melayu yang lebih sesuai untuk menggantikan perkataan tersebut? Saya cikgu. Okey Dani, silakan. Baguslah Dani. Seronok. Seronok. Okey, kita tengok dulu. Yeay, Menarik, seronok, betul. Baguslah Dani. Satu lagi cikgu. Satu lagi. cikgu. Wah, laju ni Mana boga. Okey, soalan seterusnya. Kena cepat lah. Siapakah kawan-kawan Pak Beruang? Saya cikgu. Okey, silakan Dani. Anak, kancil, tupai dan kura-kura. Betul tak cikgu? Okey, kita tengok jawapannya. Wah. Anak, betul. Bingo. Wah, cepatnya Dani. Baguslah Dani. Saya baru Cikgu saya dah betul ni cikgu. Saya dapat bingo. Yeay. Bagus, Dani. Okey murid-murid. Cikgu dah sediakan satu poket rumusan, iaitu poket beruang. Okey, cikgu nak kamu ambil satu kertas ni. Cikgu nak kamu tulis apa yang kamu faham sepanjang pembelajaran kita pada hari ini dan apa harapan kamu untuk pembelajaran kita seterusnya. Okey, kalau dah siap, nanti hantar ke cikgu. Cikgu akan letakkan dalam poket beruang ini. Baik, boleh murid-murid? Boleh. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Berikut ialah RPS yang dipilih oleh kami, iaitu Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu tahun 6. Jadi RPS ini akan menekankan kepada kemahiran menulis dan standard kandungannya ialah menghasilkan penulisan dan standard pembelajarannya ialah mengedit dan memunikan teks. Jadi objektif RPS ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kesalahan kata berdasarkan buku cerita Kembara Pak Beruang dengan betul. Dan yang kedua, membetulkan sekurang-kurangnya 3 kesalahan kata yang terdapat dalam petikan Kembara Pak Beruang dengan tepat. Dan pengetahuan sedia ada ialah pemahaman tata bahasa, pengisian kurikulum iaitu ilmu, nilai IMK dan KEBAT dan KP. Dan sistem bahasanya ialah bahasa Melayu. Jadi bahan bantu belajar yang digunakan dalam RPS ini ialah buku cerita digital, permainan interaktif digital, buku teks bahasa Melayu dan buku teks bahasa Melayu tahun 6. Jadi strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, set induksi. Set induksi ini yang pertama ialah buku cerita Kembara Pak Beruang. Aktiviti pengajaran dan pembelajarannya ialah guru memaparkan buku cerita digital bertajuk Kembara Pak Beruang di hadapan kelas. Kedua, murid membaca bersama-sama dan menyanyikan lagu Pak Beruang dengan intonasi yang betul. Yang ketiga, guru membimbing murid membaca dengan intonasi yang betul. Yang keempat, murid bersoal jawab dengan guru berkenaan cerita Kembara Pak Beruang. Dan yang kelima, guru memberikan respon positif kepada murid. Dan yang terakhir, guru mengaitkan buku cerita kepada Pak Beruang dengan topik pembelajaran. Seterusnya adalah langkah 1. Langkah 1 selama 20 minit, iaitu buku cerita Kembara Pak Beruang. 1. Berdasarkan cerita Kembara Pak Beruang, murid diminta
untuk menyenaraikan kesalahan kata yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, murid menulis dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kesalahan kata yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang ketiga, murid diberikan selama 2 minit untuk siapkan kesalahan kata tersebut. Yang keempat, secara berpasangan, murid perlu menukar kertas jawapan dengan rakan menggunakan teknik think, pair, share. Yang kelima, murid membetulkan jawapan satu sama lain dengan bimbingan guru. Yang terakhir, guru memberikan peneguhan positif kepada murid. Langkah kedua, selama 20 minit, permainan detektif beruang. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil seramai 4 orang satu kumpulan. Yang kedua, guru menerangkan syarat-syarat permainan dan cara pelaksanaan. Yang ketiga, guru meminta wakil kumpulan untuk mengambil kertas kotak bingo di hadapan kelas. Yang keempat, murid diminta untuk menulis nombor 1 hingga 25 secara rawak di kotak bingo yang disediakan. Dalam kumpulan, murid membaca petikan yang disediakan dan memahami isi penceritaan tersebut selama 5 minit. Yang keenam, selepas selesai membaca, guru meminta setiap kumpulan untuk menghantar wakil ke hadapan kelas. Yang ketujuh, wakil kumpulan akan memilih nombor yang dipaparkan di hadapan kelas. Yang ke-8, apabila nombor yang dipilih mengeluarkan soalan, kumpulan tersebut harus menjawabnya dengan betul. Yang ke-9, sekiranya mereka betul, semua murid boleh melorotkan nombor tersebut. Tapi sekiranya ahli kumpulan itu salah, hanya kumpulan itu sahaja yang tidak boleh melorotkan nombor tersebut. Guru juga menyediakan ganjaran kepada murid dan kumpulan menggunakan sistem mata atau markah. Yang ke-11, permainan diteruskan sehingga salah satu kumpulan yang terpatas dapat menyebut bingo dengan kuat. Sekiranya seri, guru akan melihat markah terkumpul setiap kumpulan untuk menentukan pemenang. Guru membimbing murid untuk menjawab soalan dan memilih nombor di hadapan. Yang terakhir, guru memberikan respon positif dan tepukan kepada murid. Langkah ketiga, 10 minit, iaitu pengukuhan. Latihan inovasi pembelajaran bahasa. Secara individu, murid diminta membuka buku teks bahasa Melayu halaman sekian. Yang kedua, guru meminta murid untuk membaca dan menyenaraikan kesalahan kata yang terdapat di dalam petikan tersebut. Yang ketiga, murid diminta membetulkan kesalahan kata yang disenaraikan. Yang keempat, jawapan murid ditulis dalam buku latihan kemudian disemak oleh guru. Yang kelima, guru membimbing dan memberi respon positif kepada murid yang berjaya. Bagi penutup, rumusan isi pembelajaran iaitu poket beruang. Murid diberikan penota pelekat setiap seorang. Murid dikehendaki menulis apa yang mereka dapat belajar hari ini, perasaan murid selepas bermain dan belajar serta harapan murid terhadap pembelajaran. Yang ketiga, guru membimbing murid menulis dengan betul. Yang keempat, murid diminta memasukkan nota pelekat yang ditulis ke dalam poket beruang yang disediakan. Guru memberi rumusan keseluruhan pelajaran. Yang keenam, guru memberi tepukan gemuruh kepada semua murid. Itu sahaja pembentangan bagi RPH kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani bin Zulkifli dan bersama rakan seperjuangan saya iaitu Nik Aikal akan membentangkan RPH dan refleksi terhadap RPH tersebut. Dalam refleksi kami terhadap RPH, kami menilai keberkesanan RPH ini dan menganalisis SWOT kendiri dari segi kebaikan dan keburukan RPH ataupun kelebihan dan kekurangan RPH. Yang ketiga, pemikiran masa hadapan terhadap RPH. Dan yang keempat, integrasi teori dan amalan KPPB. Penilaian keberkesanan RPH. Dengan menggunakan teknik penceritaan, RPH ini telah berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, menarik dan menyeronokkan. Tambahan pula,
Saya telah menambah elemen nyanyian dan lakonan dalam aktiviti pembelajaran, menjadikan semua murid terlibat secara aktif. Jelasnya, saya telah berjaya menghasilkan suasana kelas yang bagus dan selesa untuk murid, dan semestinya suasana kelas ini memainkan peranan penting dalam pengajaran saya. Berdasarkan analisis saya, RPH ini terdapat kelemahan dan kekuatannya tersendiri. Kelemahannya ialah, antara kelemahan saya termasuk kurang memberi perhatian tentang penerangan unsur kemahiran utama pengajaran, iaitu mengedit dan memulihkan teks semasa merancang rancangan pengajaran harian. Di samping itu, saya juga terlupa menyediakan latihan pengayaan bagi murid saya yang terlebih aktif di dalam kelas. Dan kekuatannya ialah penggunaan teknik penceritaan berjaya menarik minat murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif serta menyeronokkan. Selain itu, elemen didik hibur seperti nyanyian turut membantu meningkatkan penlibatan murid, walaupun terdapat kekangan dari segi pemilihan lagu yang kurang sesuai dengan minat mereka. Seterusnya, antara penambahbaikan bagi RPH tersebut ialah perlu memperjelaskan fokus kemahiran utama, iaitu aktiviti perlu lebih menekankan proses mengedit dan memurnikan teks, bukan hanya mencari kesalahan kata. Guru boleh menunjukkan contoh ayat yang salah dan cara membetulkannya langkah demi langkah sebelum murid melakukan aktiviti sendiri. Yang kedua, menambah elemen perbezaan tugasan, iaitu dengan menyediakan latihan pengayaan untuk murid cepat siap dan latihan pemulihan untuk murid yang masih lemah. Contohnya, murid cemerlang membetulkan keseluruhan perenggan, manakala murid sederhana membetulkan beberapa ayat sahaja. Yang ketiga, memilih bahan rangsangan yang lebih relevan, iaitu lagu atau bahan set interaksi hendaklah lebih dekat dengan pengalaman murid supaya murid menjadi lebih minat. Jika lagu kurang sesuai, boleh digantikan dengan video pendek, dialog lucu atau petikan yang menarik. Yang terakhir, menambah pentaksiran yang jelas. Guru boleh menyediakan senarai semak seperti yang pertama, murid mengenal pasti kesalahan kata. Yang kedua, murid membetulkan kesalahan dengan tepat. Dan yang terakhir, murid memberi alasan pembetulan. Itu sahaja refleksi bagi RPH yang kami dapati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.